واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Prinsip Kecukupan dalam Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia hari ini sedang berhadapan dengan pelbagai ketidaktentuan. Konflik dan peperangan di Timur Tengah dan Asia Barat bukan sahaja meragut nyawa dan memusnahkan harta benda, bahkan turut menjejaskan kestabilan ekonomi dunia. Pergolakan ini akhirnya memberi kesan kepada rangkaian bekalan tenaga, perdagangan antara bangsa serta hubungan ekonomi antara negara. Malaysia juga tidak terkecuali apabila berdepan kenaikan kos pengeluaran dan gangguan bekalan akibat sekatan maupun perubahan besar dalam perdagangan global. Walaupun kesan yang dialami oleh negara kita masih lagi terkawal, namun umat Islam tidak boleh alpa. Kita mesti bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, sama ada kesan secara langsung maupun tidak langsung daripada peperangan tersebut. Justeru, prinsip qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang dikurniakan, mesti dipahami sebaiknya dan diamalkan dalam kehidupan agar kita tidak dikuasai oleh keinginan yang tidak berkesudahan. Kini, sebahagian negara pengeluar mula mengahadkan bekalan bagi memenuhi keperluan domestik. Dalam masa yang sama, gangguan akibat peperangan serta permintaan berterusan terhadap komoditi, utama seperti minyak dan gas, telah menyebabkan harga meningkat dan memberi kesan kepada rantaian ekonomi global. Kesan ini akhirnya dirasai oleh masyarakat apabila harga barangan terus meningkat, sedangkan kuasa beli semakin merosot. Jika keadaan ini berterusan tanpa diimbangi dengan prinsip qanaah, mungkin akan ada berdepan tekanan hidup akibat kuasa beli yang berkurang, ditambah dengan pembaziran dan beban kewangan dan semakin menekan. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menjelaskan hakikat ketakwaan melalui kata-katanya masyhur, iaitu al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Maksudnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, beramal dengan petunjuk wahyu, berasa cukup dengan sedikit dan bersedia untuk menghadapi hari pemisahan, iaitu kematian. Antara ciri ketakwaan di sini ialah al-qana'atu bil qalil, iaitu merasa cukup dengan yang sedikit. Sesungguhnya orang yang merasa cukup akan sentiasa bersyukur kepadanya. Sebaliknya, mereka yang menurut hawa nafsu tidak akan pernah puas walaupun memiliki harta yang banyak. Kita perlu sedar bahawa Islam menekankan prinsip qanaah ini dalam semua keadaan. Orang yang mengamalkan qanaah adalah mereka yang hidup seimbang, dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan mencari rezeki secara halal tanpa terjerumus kepada salah laku. Sebaliknya, manusia yang lalai daripada prinsip ini akan terus mengejar kehendak yang tidak berkesudahan. Akibatnya, wujud pembelanjaan yang berlebihan, komitmen yang tidak perlu, gaya hidup mewah,
yang membazir, malah ada yang sanggup menyeleweng, melakukan rasuah dan salah guna kuasa semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Demikian juga dalam suasana perayaan Aidilfitri, prinsip qanaah perlu terus diterapkan dan diamalkan sebagai tanda kejayaan tarbiyah Ramadan. Ya, sudah menjadi adat kita disajikan dengan pelbagai juadah dan majlis rumah buka yang meriah. Namun, di sinilah perlunya kawalan agar segala nikmat ini diurus dengan sederhana dan berhemah tanpa berlebih-lebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sidang Jumaat yang berbahagia, dalam Islam, soal keperluan hidup telah lama dijelaskan mengikut keutamaan. Ada daruriyat, iaitu keperluan asas yang mesti dipenuhi. Hajian, iaitu perkara yang menyempurnakan hidup manusia. Dan tahsiniyat, iaitu perkara yang sekadar memperelok kehidupan. Namun, apabila kita lihat gaya hidup hari ini, timbul persoalan. Sebenarnya berapa banyak perbelanjaan kita untuk keperluan? Dan berapa banyak sekadar memenuhi kehendak dan keselesaan semata-mata? Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li bani Adam wadiyan min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab." Yang bermaksud, jika seorang anak Adam mempunyai 2 lembah harta, nescaya dia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan diisi perut anak Adam kecuali tanah, iaitu setelah kematian. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahawa manusia secara semula jadi sukar merasa puas jika menurut kehendak nafsu. Oleh itu, Islam mengajar kita mengambil dunia sekadarnya sebagai bekalan menuju akhirat, bukannya menurut hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dalam pada itu, Islam tidak menghalang umatnya untuk berusaha menjadi kaya, menguasai ekonomi dan terus maju, selagi segala usaha dilakukan secara halal dan tidak membawa kepada pembaziran atau sikap tamak yang menghilangkan keberkatan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang diraikan, selari dengan prinsip qanaah, Islam tidak pernah mengajar umat hidup tanpa perancangan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dalam mengurus kehidupan keluarganya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW menjual kebun kurma Bani Nadir dan menyimpan bekalan makanan untuk keluarganya bagi setahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa baginda SAW sendiri menyimpan bekalan makanan untuk keluarganya bagi tempoh setahun. Perbuatan ini bukan tanda kurangnya tawakal. Sebaliknya, baginda SAW mengajar kita untuk ikhtiar, membuat perancangan masa hadapan dan persediaan ketika senang sebelum datangnya waktu-waktu susah. Dalam keadaan dunia yang tidak menentu hari ini, prinsip qanaah menjadi lebih relevan. Ia menjadi asas kepada sikap berjimat cermat, khususnya dalam menguruskan harta dan perbelanjaan dengan bijak, di samping menyimpan untuk keperluan masa hadapan dan membuat perancangan sewajarnya. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri dan keluarga daripada kesan ketidaktentuan ekonomi dunia, tetapi juga menunaikan amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan rezeki kurniaannya. Saudaraku sidang Jumaat yang dihormati, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah menghayati dan mengamalkan prinsip qanaah, iaitu merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Di samping berusaha mengurus harta secara bijaksana, membezakan antara keperluan dan kehendak, serta mengamalkan sikap berjimat cermat sebagai ikhtiar menghadapi ketidaktentuan ekonomi dan cabaran kehidupan semasa. Yang kedua,
umat Islam hendaklah menyusun perbelanjaan dan simpanan dengan bijak sebagai persediaan menghadapi waktu sukar serta tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbaziran yang ditegah oleh syarak agar harta yang dikurniakan dapat dimanfaatkan secara berhemah dan membawa kebaikan kepada diri, keluarga dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila mereka berbelanja, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil, yakni kedekut, dan adalah pembelanjaan mereka itu sederhana di antara kedua-duanya. Surah Al-Furqan ayat 67. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.